Kenapa emas dikatakan logam yang bernilai dan kenapa manusia sukakan emas? Emas adalah satu-satunya aset kewangan yang berdiri dengan sendiri. Ia tidak perlukan jaminan daripada sesiapa, tidak berkait rapat dengan mana-mana sistem ataupun rekod kewangan. Emas telah diguna pakai sebagai alat penyimpan nilai yang paling ampuh dalam sejarah manusia disebabkan sifatnya yang tidak boleh dicipta. Emas juga tidak boleh dibinasakan dengan menggunakan apa cara sekalipun. Emas disebut berkali-kali di dalam Al-Quran. Malah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jaminan bahawa emas ini akan kekal bernilai sehingga kiamat. Jumlah emas di muka bumi adalah terhad. Jadi jika Tuhan takdirkan sebanyak 100,000 tan emas tertanam di dalam perut bumi, maka jumlah tersebut itu sahajalah yang akan wujud dan bertukar tangan di antara sesama manusia. Ini adalah kerana emas tidak boleh diciptakan dan emas merupakan mata wang yang paling bertahan sejak beribu-ribu tahun yang lampau. Disebabkan faktor nilai emas itu sendiri yang luar biasa, emas adalah satu-satunya aset kewangan yang tidak sesekali boleh jatuh nilai kosong. Ianya dianggap duit sebenar sejak zaman berzaman, bermaksud siapa ada emas, dia ada duit. Semoga perkongsian saya ini memberikan manfaat dan jemput follow saya untuk info lanjut tentang emas.